Aku nak tanya mu aja. Ya. Berapa mu kedekut nak beli emas ah? Aku belikan ke si ikan kembung, ikan keli ada mana. Bengong ni, aku cerita pasal emas, aku cerita pasal emas. Aku ni ikan keli ada bengong kan? Apa lah? Nanti dulu, mu banyak duit. Aku tanya mu, berapa mu tak nak beli emas? Sekarang ni, aku tanya mu, berapa mu tak nak beli emas? Gold bar, gold coin. Beli di CKT baru. CKT baru benda pula. Kedai baru. Weh, tak habis cakap lagi kamu. CKT baru benda apa? Kereta smart. CKT pop benda apa? Aku tak faham. Ada kahwin lu, ke demah, tahu demah lu, nikah lu. Nikah kahwin dulu. Soalan aku tanya, kenapa mu tak beli gold bar, gold coin? Mu kan banyak duit. Kahwin lu. Beli kahwin dulu. Habis kahwin, beli emas. Aku naik kereta lu. Naik, naik kereta. Tengok nak Aku soalan aku tadi benda apa? Mu tak faham ke? Mu tak faham soalan ke? Apa mu bodoh ngak? Dah sekejap. Sekejap lagi. Mu dengar soalan aku dulu. Aku tanya mu, berapa mu tak beli gold bar dengan gold coin? Mu duit banyak. Mu nak kabur kena kahwin dulu baru nak beli emas. Biasanya lelaki dia kena beli emas dulu. Simpan emas, dah duit ada banyak, lepas tu baru kahwin. Aku nak kahwin lu, nak kahwin. Nikah lu, ni kereta lu. Aku salah tanya. Nikah. Kambing ada, lembu ada. Kau tak kahwin, nikah ada. Macam mana nikah? Soalan aku emas ki bukan kambing dengan lembu. Bengong gua. Aku nak kahwin lu. Kata. Aku nak kahwin lu. Macam mana? Mama aku nak kahwin lu.